Dia sebenarnya masalahnya bukannya sebab kita ni orang tu over ataupun kita ni over. Belum tentu lagi. Sebab kadang kita menilai bidang yang kita tidak dalami, benda yang kita tidak pakar atau kita tidak tekuni. Okay, sebenarnya macam ni. Bila satu orang tu menumpukan ketekunannya di dalam satu bidang, orang itu dia akan nampak lebih dalam dunia yang dia tekuni. Okay, saya bagi contoh mudah. Apabila seorang tu di dalam bidang medical, bahagian lab, dia duk teropong kuman dalam sampel-sampel darah ke, dalam sampel-sampel kahak ke, dia akan nampak kuman. Orang yang kerja boleh tanya, orang yang kerja bahagian lab test, kalau bukan lab test pun doktor lah, sikit-sikit dia akan cuci tangan, tersentuh sikit cuci tangan, pakai mask. Kata orang dah tak ada covid sangat apa buat pakai mask ni, dia ni trauma ke apa. Tak, dia dalam bidang tu. Itu sebagai contoh dalam kedoktoran, dalam lab, bahagian pekerja-pekerja di dalam KKM. Kalau polis, dia orang nampak suspicious sikit dia dah shock lah. Dia tak boleh buat kerja lah. Dia akan ada deria insting yang lebih detail dalam bidang yang dia kerja tu. Kalau dia polis, dia duk tangkap penjenayah, memang dia akan selalu berhati-hati, selalu syak wasangka. Orang bahagian IT, yang kerja bahagian IT ni biasanya dia coding lah. Apa-apa matrix, apa-apa sistem yang dia nampak adalah atur cara daripada coding, algoritma. Dia nampak semua benda ni adalah coding. Sampai ada tahap yang kata sebenarnya dunia kita ni sebenarnya teratur dari susunan-susunan nombor-nombor coding. Semua coding. Macam contoh kalau dalam bidang agama ni, ustaz yang menekuni bidang bacaan Al-Quran, dia akan dengar je, dia kata ni makhraj huruf salah ni. Orang lain dengar, orang awam dengar kata tak ada apa pun kan? Ataupun orang yang menekuni, ustaz yang menekuni bidang hadis, guru tu kita kata sikit-sikit hadis ni daif ni, kita dengar daif, tak pandai elok je apa Tok Imam kat tempat aku baca dalam ceramah, guru yang tepat by sikit-sikit daif, sikit-sikit tak sahih, sikit-sikit palsu, dengan situasi sekitar. sikit-sikit bid'ah. Ada guru Orang lain sampai dia rimah, dia ni pemecah masyarakat, dia ini, padahal itu bidang dia akan alert dalam bidang yang dia tekuni. bila kita Kan? yang tidak ada Pada hakikatnya itulah tanda dia ahli dalam bidang tersebut. Orang lain tak perasan tapi dia nampak, apa dia pun tahu guru ni mengajar, kan, pasal dia memang bergelumang dia dalam mengajar dan sebagainya. kajian Dia pandai mengajar di lapangan. bukan dengan Kalau tak, dia tak boleh buat kerja. Suruh cuba awak tangkap penjenayah ni, saya tak tahu, tak baik kita buruk sangka kat dia. Dah bawah 15 Dah. tahun tak boleh main tu pasal Sikit-sikit nak tuduh orang sikit-sikit lah. Macam mana nak siasat macam tu kan? Kalau doktor kata tak payah basuh lah, tadi aku korek hidung, tak ada kot, tak ada apa lah, sapu kat baju lah kan, okey boleh sambung bedah orang. Tak boleh lah. Akan jadi infection. Dia kena betul-betul sterilize. Barang-barang yang dia guna tu semua kena steril kan. Satu badan dia kena pakai perisai, glove, PPE, mask, semua kena pakai kan. Sebab tu sebenarnya siapa yang perlu insaf dalam menilai? Orang yang bagi tahu yang dalam bidang tersebut ke, ataupun masyarakat ataupun orang-orang luar yang hanya pandai nak komen ataupun pandai nak judge lah kan, pandai nak tuduh sana sini, kata dia ni berlebihan. Sebab saya nak bawa kepada dalam bidang rawatan Islam pun macam tu lah kan. Tak adil lah bila kita hasut orang, dia ni sikit-sikit gangguan, dia ni ustaz gangguan lah kan, sikit-sikit dia ni orang buat, sikit-sikit orang sihir kan, mana orang tahu kan. Padahal dia jumpa pesakit, dia diagnose pesakit dengan pengalaman dia, dengan pengetahuan dia, dan bukannya setahun 2 orang je, sehari sampai 5-6 orang hari-hari. Tentulah dia dengar sikit, dia dah trigger, dia tahu ini macam unsur-unsur sekian, ini unsur-unsur sekian. Tapi kalau doktor macam tu okey, bidang-bidang lain okey, tapi kalau dalam bidang rawatan Islam, orang tu bagi tahu aku dah boleh shock ni benda ni sekian ni, tanpa menggunakan ni dah, ni memang pengalaman dan juga pengetahuan dia, dan juga dia punya insting dia. Bila makin lama dia akan makin expert macam doktor pakar. Dia tak perlu melalui banyak-banyak checking daripada mesin-mesin macam MRI ke apa, tak buat lagi dia boleh detect lah. Dia kata tak ada apa ni kan, orang tu risau, dia buat juga,
tu bila keluar result betul. Kan saya dah kata tak ada apa, dia boleh mendahului mesin sebab kepakaran dia. Doktor tu boleh mendahului result mesin dulu, dia tahu dulu apa result dia. Sebab apa? Sebab dia menekuni bidang tersebut lebih daripada orang lain, lebih daripada doktor biasa. Jadi samalah orang-orang yang ustaz biasa yang hanya orang kata sesekali orang panggil, dia urusan lain dia lebih ke arah lain. Tapi kalau ada bahagian orang bagi tahu ada gangguan, dia boleh lah nak suruh bacakan ayat kursi 3 ku, dia boleh baca lah kan. Tapi tentu tak sama dengan ustaz ataupun perawat yang betul-betul menginfakkan diri, menginfakkan segala duit dia untuk menekuni bidang ni, untuk mengikuti mendapatkan pengalaman rawatan secara berdepan kan, beratus kali, kalau tak ribu kali pun beratus kali dalam satu bulan. Tak adil lah kita judge pula kalau perawat Islam sikit-sikit hantu, sikit-sikit jin, sikit-sikit sihir. Itu bidang dia. Tak adil kita nilai perawat tu macam tu. Itu bidang dia. Kamu bukan bidang tu. Kamu yang duk komen-komen tu kebanyakan apa? Kita tak kata pun kamu dalam bidang kamu tu macam tu. Bahkan kita respect. Jadi orang yang kata tu pun tak pernah pun berdepan dengan kes tu kadang-kadang kan, tak jumpa pesakit, tak buat penilaian diagnos. Doktor sendiri, dia doktor, ada kawan dia tu, ada kenalan dia punya kawan cerita ada orang ni doktor kata dia macam ni, tapi dia rasa macam ni. Doktor tu pun tak boleh bagi diagnos secara orang kata khabar orang ketiga. Dia kena berjumpa dengan pesakit, dia kena dengar, dia kena tanya, dan mungkin dia akan doktor lain dah buat dah test MRI, dia akan buat test dia sendiri MRI. Dia tak akan pakai test doktor lain untuk keluarkan hasil dia. Dia tak boleh sendiri keluar awak macam ni. Tapi kebanyakan yang komen ni, contoh kita bagi tahu orang macam ni, dia tak jumpa orang tu, dia bagi jawapan berdasarkan cerita orang lain. Itu tak adil kan. Patutnya kita kena adil lah kan, bersikap adil. Sebab adil tu lebih dekat kepada takwa. Jangan hanya pandai nampak macam pandai kerana boleh merendah-rendahkan orang dalam bidang lain kan. Itu bukan bidang kamu. Dia akan diagnos di depan dia. Jadi perawat-perawat yang jumpa dan diagnos di depan, tiba-tiba ada orang yang cakap pandai di belakang, dengar khabar ketiga, dialah yang orang yang tak bertakwa sebenarnya kan. Dia tidak bersikap dengan sikap yang adil. Dia membuat tuduhan dan membuat masyarakat buruk sangka pada perawat Islam. Tanpa saya menafikan perlunya ada garis panduan supaya perawat Islam, perawat-perawat ni tidak membuat penilaian yang salah. Tentulah, sebab itulah doktor punya penilaian dengan doktor penilaian kita terima, sebab dia ada tauliah perawat dia ada tauliah yang disahkan oleh badan berautoriti. Sama perukiah pun, kita akan pastikan dulu perawat tu adalah perawat yang ada mengikuti kursus oleh KKM, mengambil pentaulihan daripada Jabatan Agama Islam Negeri, bukannya sekadar bomoh-bomoh yang ataupun perawat-perawat lama yang mengandalkan pengalaman semata-mata. Jadi tidak ditolak semuanya. Kalau yang memang merepek kan, dah jadi macam tukang ramal, itu problem lah kan. Tentulah garis panduannya adalah Al-Quran dan Sunnah, serta apa yang ulama kita telah masukkan di dalam tulisan-tulisan dalam kitab-kitab mereka.